Rukun negara, 5 prinsip, 1 jiwa, sejuta harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang menjunjung neraca keadilan, dif-dif terhormat serta hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya membawa hadirin mengembara sejenak. Bayangkan suatu pagi yang hening, jalur gemilang masih berkibar megah di angkasa. Negaraku masih bergema dengan penuh semangat. Bangunan terus mencakar langit, jalan raya terus dipenuhi kenderaan. Namun, di sebalik segala kemajuan itu, hati rakyat mula dipenuhi dengan syak wasangka, bahasa menjadi senjata, perbezaan menjadi alasan untuk bermusuhan, adab semakin hilang, hormat semakin pudar, kasih sayang semakin terhakis. Jika hari itu benar-benar berlaku, apakah yang masih tinggal untuk kita banggakan? Hadirin sekalian, sesebuah negara tidak rebah kerana bumi yang merekah, tidak juga kerana langit yang runtuh, tetapi negara akan rebah apabila jiwa rakyatnya retak. Dan apabila jiwa itu retak, perpaduan akan longgar, kepercayaan akan hilang, keamanan akan menjadi sejarah. Lalu saya bertanya, apakah benteng terakhir yang masih mampu menyatukan kita? Jawapannya hanya satu, rukun negara. Bukan sekadar 5 prinsip, tetapi 5 denyutan yang menghidupkan sebuah negara. Bukan sekadar ikrar, tetapi janji yang dipikul oleh setiap warga negara. Bukan sekadar tulisan, tetapi roh yang mengalir dalam nadi Malaysia. Hadirin yang saya hormati, mengapa sebuah bangunan mampu berdiri teguh? Kerana asasnya kukuh. Mengapa sebuah pokok mampu melawan ribut? Kerana akarnya mencengkam bumi. Begitu juga Malaysia, kemajuan bukan asasnya, kekayaan bukan tunjangnya, teknologi bukan kekuatannya. Asas Malaysia ialah nilai. Dan nilai itu terpahat indah dalam 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Dari prinsip inilah lahirnya hati yang jujur, tangan yang amanah, lidah yang berkata benar, mata yang melihat dengan belas ihsan. Apabila manusia mengenal penciptanya, dia tidak akan menghina ciptaannya. Dia tidak akan menindas yang lemah. Dia tidak akan merosakkan keamanan. Kerana setiap agama mengajar satu bahasa yang sama. Bahasa kasih sayang, bahasa kemanusiaan, bahasa kedamaian. Seterusnya, kesetiaan kepada raja dan negara. Patriotisme bukan diukur ketika kita melaungkan merdeka. Patriotisme diukur ketika kita memilih kejujuran daripada penipuan. Ketika kita menjaga sekolah seperti rumah sendiri. Ketika kita membantu jiran tanpa mengira bangsa. Ketika kita mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Cinta kepada negara bukan bermusim. Ia hidup setiap hari dalam tindakan, dalam pengorbanan, dalam amanah. Hadirin sekalian, keluhuran perlembagaan ialah tiang seri yang memayungi seluruh rakyat. Di bawahnya, tiada siapa dipinggirkan, tiada siapa dinafikan.
Perlembagaan mengajar kita bahawa perbezaan bukan ancaman. Perbezaan ialah kekuatan. Kerana pelangi tidak indah jika hanya mempunyai satu warna. Malaysia juga tidak indah jika hanya mempunyai satu budaya. Kita berbeza, namun kita berkongsi tanah yang sama. Kita berbeza, namun kita berkongsi impian yang sama. Kita berbeza, namun kita tetap menyebut dengan bangga, saya rakyat Malaysia. Hadirin yang saya muliakan, kedaulatan undang-undang pula menjadi benteng keamanan. Tanpa undang-undang, yang kuat akan menindas, yang lemah akan tertindas, yang benar akan dibungkam, yang salah akan bermaharajalela. Undang-undang bukan penghalang kebebasan. Undang-undang ialah pelindung keadilan, dan keadilan ialah nafas keamanan. Akhirnya, kesopanan dan kesusilaan. Ramai menyangka inilah prinsip yang paling mudah. Hakikatnya, inilah prinsip yang paling sukar diamalkan. Hari ini, jari lebih laju daripada fikiran. Kata-kata lebih tajam daripada mata pedang. Satu komen mampu memusnahkan persahabatan. Satu fitnah mampu membakar perpaduan. Satu kebencian mampu merobohkan kepercayaan. Sedangkan satu senyuman mampu menyatukan hati. Satu ucapan maaf mampu menamatkan permusuhan. Satu perkataan yang baik mampu mengubah kehidupan seseorang. Hadirin yang saya hormati, kitalah generasi yang akan menentukan wajah Malaysia pada masa hadapan. Apakah sejarah akan mengenang kita sebagai generasi yang membina jambatan perpaduan? Atau generasi yang membina tembok perpecahan? Pilihan itu bukan di tangan orang lain. Pilihan itu ada pada kita. Bermula hari ini, bermula sekarang, bermula daripada diri sendiri. Marilah kita menghidupkan rukun negara di rumah, menghidupkannya di sekolah, menghidupkannya di tempat kerja, menghidupkannya di media sosial. Kerana rukun negara tidak memerlukan suara yang kuat. Rukun negara memerlukan hati yang ikhlas. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan satu renungan. Apabila 5 prinsip rukun negara hanya menjadi hafalan, bangsa akan hilang arah. Tetapi apabila 5 prinsip ini menjadi amalan, Malaysia akan menjadi sebuah negara yang bukan sahaja maju ekonominya, malah tinggi adabnya, kukuh perpaduannya dan mulia jiwanya. Marilah kita melangkah bersama, bukan sebagai Melayu, bukan sebagai India, bukan sebagai Iban, bukan sebagai Cina, bukan sebagai Kadazan, tetapi sebagai rakyat Malaysia. Kerana pada akhirnya kita mungkin bertutur dalam bahasa yang berbeza. Kita mungkin berdoa dalam cara yang berbeza. Kita mungkin dibesarkan dalam budaya yang berbeza. Namun, apabila jalur gemilang berkibar megah, degupan jantung kita tetap sama. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Sekian, terima kasih.